Yo, Assalamualaikum semua. Welcome back to Azrul Avi Channel. So today aku baru ada mood nak buat video Q&A sebab sebelum ni tak ada mood. So hari ni baru aku ada mood dan aku rekod ni tengah malam. So sorry kalau ada bunyi bising apa semua. And tanpa membuang masa, let's go to the Q&A. Tapi sebelum tu, saya nak ucap terima kasih kepada korang yang dah sudi support saya sampai kita dah capai 12,000 subscriber. Thank you sangat-sangat. Okay, so let's go. Okay, kita ada soalan pertama dari Star Ray Q&A. Soalan pertama, abang dah lulus sekolah apa belum? Belum lagi. Soalan kedua, abang minuman favourite abang apa? Air green tea. Air green tea. Abang suka minum air green tea yang Pokka punya tu. Sedap gila. Okay, so the next question. Okay, soalan kedua daripada adik Haruka Q&A. Abang favorite food apa? Mi char kway teow. Kedua, abang umur berapa? Abang umur tahun ni 16 tahun dah. Okay, the next question dari Auni Hashtag Q&A Azrul. Soalan pertama, apa yang buat abang nak buat channel YouTube? Apa? Sebab minat dengan YouTuber, kita macam terpengaruh ikutan. Soalan kedua, favorite YouTuber gacha tuber? Banyak. Kalau YouTuber, abang minat Miao, Archie Game Sport. Kalau gacha tuber banyak. Banyak. Okey, kita dah siapa ni? Si Nas. Siapa yang jadi penyemangat abang buat jadi YouTuber? Mulai konten dari kapan? Perasaanmu pas sudah sukses sampai titik ini gimana? Okay, thanks. Hashtag Q&A Azrul. Kebanyakannya adik on saya dan fan-fan saya di YouTube, of course. Mula konten dari kapan? 1 Oktober 2023. Perasaanmu udah sukses sampai titik ini gimana? Sudah rasa syukur banget, alhamdulillah. Kerana tak sangka lah, sebab sampai ke titik ni saya masih tak percaya saya masih boleh sampai ke situ. Okay, the next question dari Naruka. Siapa yang menginspirasi abang buat konten? Daripada YouTuber yang abang suka lah, idol. Berdua selamat abang. Thank you adik. Hashtag Q&A Azrul. Thank you sangat. Okay, kita ada next question daripada Clara Shia. Sebelum itu selamat ya abang 12k. Terima kasih adik subscribe. Yang adik mau tanya, apa warna favorit abang? Dulu abang suka warna kuning, sekarang abang lebih suka warna gelap, kayak warna biru, hitam. Apa tanaman favorit abang? Bunga raya dan tanaman buah sih. Okay, the next question dari Kaichi. Saya nak tanya, tapi saya lupa nak tanya apa. Nanti kalau saya ingat, saya tanya kat sini ya. Okay, jangan lama-lama tahu. Okay, kita ada next question dari Luka Hedravic. Assalamualaikum Azrul. Waalaikumsalam. Nama panjang Azrul apa? Private. Tak boleh ke tahu. Masih belajar lagi ke? Masih belajar. Umur berapa? Umur 16. Favorite colour? Warna biru dan hitam. Okay, the next question dari macam mana sebut nama ni? The Smiley. Okay, ni pertanyaannya. Abang suka filem apa? Bobo Boy dan Nopi Ipin. Abang suka makanan apa? Mi char kway teow. Bagaimana perasaan abang ketika melihat 12,000 subscriber di YouTube? Itu aja, pada selamatnya. Makasih. Mula-mula bila abang dapat 12,000 subscriber tu, rasa syok gila sebab tak pernah sampai tahap tu. And abang ucapkan terima kasih kepada semua fans dan adik-adik on saya, kakak on saya semua sudi support saya daripada TikTok, YouTube. Thank you sangat siapa yang masih support saya sampai sekarang. Even fans lama, fans baru pun korang sangat supportive. That's me. Thank you sangat. Okay, thank you. Soalan daripada Michi. Benda kekacipan yang kau pernah buat? Tak tahulah. Tak ingat sangat lah. Sorry.
Okay, the next question daripada Emeline. Soalannya, apa makanan favourite abang? Mi char kway teow. Apa musim favorit abang? Musim favorit musim sejuk. Apa suka sejuk-sejuk? #Nen Azrul. Thank you Dik. Udah tanya soalan ke abang. Okay, the next question dari Aira. Nak tanya apa satu, apa yang abang selalu buat waktu lapang? Dengar muzik, tengok TV. 2, apa ayat motivasi abang paling suka? Ayat pasal agama lah, pasal agama deep lah kan. Supaya dapat sedar masyarakat kita kan. Lastly, abang rasa apa kelemahan abang? Kelemahan abang ialah abang tak boleh masak. Abang tak pandai masak sangat. Abang pandai masak pun masak mi je. Itu je. Sorry. Okay, dari soalan terakhir daripada Astria TFC fans. Selo some request today Q&A. Soalan yang pertama, abang tengok adik macam mana? Tengok macam adik on ni lah. Tak tahulah. Soalan yang kedua, apa perasaan abang bila abang dah ada keluarga tapi dalam online saja? Rasa happy lah sebab tak pernah ada pengalaman macam tu. Persoalan ketiga, ini dari kawan saya bernama Kak Akila yang menginginkan persaingan kepada abang. Semoga abang masih ada sepanjang tahun dan untungnya ada abang yang baik. Thank you. Persoalan keempat, ketinggian abang berapa? Maybe 165 macam tu kot. Tak tahu. Adakah abang sudah naik tinggi? Ya. Perubahan naik 20 cm. Persoalan yang kelima, abang suka ke kalau abang nak sangat jumpa adik walaupun abang tak tahu adik kat mana sekarang? Boleh jadi sebab abang boleh je nak jumpa adik online, terutama fans. Kita ada ni lah, macam mana cakap, ada pengalaman gitu. Okay, ni banyak sangat soalan kan, so kita ni pasal tercrop soalannya. Okay, persoalan yang terakhir, adik nak sampaikan share kepada abang yang adik sayangkan abang walaupun abang bukan adik kandung adik, tapi abang tetap the real gentleman and true cares about me. Some chicken nugget, some orange and blue has been everywhere. We can now here to be founded, even it is too impossible to meet in everywhere. Kata pepatah, andai kata apabila kita berjumpa lagi, insyaAllah, apa jika masa kita akan berjumpa lagi selepas ini, kata pantun. Pertama sekali abang cakap thank you lah. Abang tak pernah lagi macam dihargai lah, macam jadi abang online ni. Abang nak jadi abang online sebab ni je, nak cari adik online saja, nak tambah adik on kan. Sebab kita tak ada adik kita tak ada adik dekat real life, so sebab tu abang nak cari adik online. Gitu. Okay. Ni sekejap tak ingat dah. Okay, abang rasa I think abang dah rasa dah sampai situ je lah untuk video Q&A hari ni. And thank you siapa dah tengok sampai habis. And kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, video Q&A lagi maybe. Okay, Assalamualaikum, bye bye.